Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Mat Arifin dari unit Bahasa Melayu 1 akan membicarakan tugasan 2 bagi kursus pengantar pengajian pendidikan, aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pengenalan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan menjadi tunjang utama dalam membentuk sistem pendidikan yang progresif seiring dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi. Di Malaysia, matlamat pendidikan ini bukan sekadar melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik semata-mata, malah individu yang berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki kemahiran abad ke-21. Hala tuju pendidikan dirangka dengan teliti melalui dasar dan inisiatif yang menekankan inovasi pedagogi, pengukuhan kurikulum serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Implikasi perubahan ini memberi kesan langsung kepada peranan guru berjiwa pendidik yang bertindak sebagai penyampai ilmu, pencetus inspirasi dan pembimbing sahsiah pelajar. Oleh itu, guru perlu bersedia menghadapi transformasi pendidikan dengan mengadaptasi pendekatan yang lebih kreatif, fleksibel dan berpusatkan pelajar bagi melahirkan generasi yang mampu mencorakkan masa depan negara. Baiklah, mari kita lihat tajuk kita pada hari ini iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan. Yang pertama, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia bertujuan untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Dalam mencapai matlamat ini, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dijadikan sebagai garis panduan utama bagi menilai dan mempertingkatkan prestasi sekolah secara menyeluruh. SKPM memastikan aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengajaran dan pembelajaran serta kemanjarian murid sentiasa diperkukuh bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Dengan adanya penanda aras yang jelas melalui SKPM, setiap sekolah dapat berusaha ke arah kecemerlangan pendidikan, seterusnya melahirkan model insan yang seimbang, berakhlak dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Terdapat 5 standard kualiti pendidikan Malaysia 2010. Standard pertama, kepimpinan dan hala tuju kepimpinan sekolah bertindak sebagai peneraju dalam menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah peningkatan kualiti pendidikan melalui hala tuju yang jelas dan bersepadu. Standard kedua, organisasi sekolah diurus secara sistematik dengan mengambil kira keperluan staf, kemudahan sumber dalaman serta pemanfaatan sumber luaran agar sekolah dapat berfungsi secara cekap dan berkesan. Standard ketiga, pengurusan ini memastikan bidang kurikulum, ko-kurikulum serta aspek sahsiah dan kebajikan murid dilaksanakan secara berkesan bagi membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Standard keempat, guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualiti tinggi secara berterusan untuk mengoptimumkan potensi dan pencapaian murid. Dan standard kelima, pendidikan di sekolah bertujuan untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berupaya mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, 5 standard utama dalam SKPM G2. Yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Fokus kepada peranan kepimpinan sekolah dalam menetapkan hala tuju yang jelas serta menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan. Yang kedua, pengurusan organisasi, penekanan kepada pengurusan sumber manusia, aset, kewangan
sumber pendidikan, perpaduan dan permufakatan strategik untuk memastikan sekolah berfungsi secara sistematik dan cekap. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Mengawal selia pelaksanaan kurikulum, ko-kurikulum serta kebajikan murid untuk melahirkan individu yang seimbang dari aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran PDP, guru berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam memastikan PDP yang berkesan dan berimpak tinggi. Dan yang kelima, kemenjadian murid, menilai hasil pendidikan murid dari segi akademik, kurikulum serta sahsiah sebagai ukuran kejayaan sistem pendidikan. Seterusnya, kita pergi pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM merupakan rangka strategik yang dirangka bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. PPPM diperkenalkan sebagai pelan komprehensif yang merangkumi tempoh 2013 hingga 2025 dengan fokus utama untuk meningkatkan akses pendidikan, memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang tinggi serta memperkukuh equity dalam kalangan murid. Objektif bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang pertama, menilai prestasi semasa pendidikan, memastikan akses pendidikan yang adil, meningkatkan kualiti serta menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid. Yang kedua, mewujudkan visi pendidikan hingga 2025 dengan menetapkan hala tuju pendidikan negara yang jelas dan mampan. Dan yang ketiga, melaksanakan transformasi menyeluruh dengan melibatkan perubahan dalam sistem pendidikan dan pentadbiran KPM agar memenuhi keperluan abad ke-21. Baiklah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang utama untuk menambah baik sistem pendidikan negara. Gelombang pertama berfokus kepada penambahbaikan sistem pendidikan dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Tumpuan diberikan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, peningkatan kepimpinan sekolah serta peningkatan kadar literasi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelan tindakan termasuk sokongan kepada guru, bimbingan guru berkualiti, standard kemasukan tinggi bagi guru baharu serta pengukuhan pendidikan vokasional. Gelombang kedua menekankan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepat pembelajaran murid, memberi lebih sokongan kepada guru dalam aspek kepimpinan, etika dan pemikiran kritis, peningkatan kurikulum standard sekolah serta pemantapan ICT dalam pembelajaran. Fokus juga diberikan kepada pemerkasaan pendidikan vokasional dan pelaksanaan kelas dwi bahasa. Gelombang ketiga fokus kepada kecemerlangan dengan peningkatan fleksibiliti operasi sekolah, memastikan semua sekolah, guru dan pemimpin sekolah mencapai tahap prestasi melebihi standard minimum. Memperluaskan juga pengurusan autonomi sekolah dan meningkatkan profesionalisme guru melalui budaya saling membimbing, inovasi dalam pengajaran dan pemantapan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia serta bahasa Inggeris. 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang pertama, akses 100% environment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadsiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi gender menjelang tahun 2020. Yang keempat, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima,
sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Bagi mencapai transformasi pendidikan, 11 anjakan diperkenalkan dalam PPPM 2013 hingga 2025. Yang pertama, akses pendidikan berkualiti dengan menyediakan peluang pendidikan berkualiti setanding antarabangsa. Yang kedua, penguasaan bahasa memastikan murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan. Yang ketiga, penerapan nilai membentuk rakyat yang berintegriti dan berakhlak mulia. Yang keempat, profesionalisme guru menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan utama. Yang kelima, kepimpinan sekolah memastikan setiap sekolah dipimpin oleh pemimpin berprestasi tinggi. Yang keenam, keupayaan pentadbiran mengukuhkan JPN, PPD dan sekolah bagi penyelesaian masalah berdasarkan keperluan setempat. Yang ketujuh, penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pembelajaran. Yang ke-8, kecekapan kementerian meningkatkan kebolehan penyampaian perkhidmatan pendidikan. Yang ke-9, kerjasama komuniti menggalakkan penglibatan ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta dalam pendidikan. Yang ke-10, keberkesanan perbelanjaan memastikan setiap peruntukan pendidikan memaksimumkan impak kepada murid. Dan yang ke-11, ketulusan dan accountability dengan meningkatkan ketulusan sistem untuk memastikan kebertanggungjawaban awam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada guru yang berjiwa pendidik, iaitu ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Yang pertama, kita dapat lihat konsep kendiri positif, yakin terhadap kebolehan dan peranan sebagai pendidik, tidak mudah putus asa serta menghadapi cabaran dengan kesabaran, menjaga emosi dan kesihatan mental untuk kesejahteraan diri dan murid. Yang kedua, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur, sabar dan ikhlas, berbahasa dengan sopan dan menghormati semua individu, berdisiplin tinggi serta mematuhi peraturan sekolah dan etika keguruan. Yang ketiga, bertanggungjawab dan amanah, memberikan ilmu dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan, tidak menyalahgunakan kuasa atau mengambil kesempatan ke atas murid, mengurus masa dengan baik serta menunaikan tugas dengan sempurna. Yang keempat, dedikasi, bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan pembelajaran, sanggup berkorban masa dan tenaga demi kejayaan murid, sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui latihan serta pembelajaran berterusan. Yang kelima, bersikap terbuka, menerima kritikan dan teguran dengan hati terbuka, menghargai pendapat murid serta memberi ruang untuk mereka berkongsi idea, fleksibel dalam pendekatan pengajaran termasuk penggunaan teknologi moden. Yang keenam, penyayang, memahami keperluan dan perbezaan murid dalam pembelajaran, tidak bersikap pilih kasih dan melayan semua murid dengan adil, menggunakan pendekatan psikologi dalam mendidik, bukan hukuman keterlaluan. Dan yang ketujuh, penampilan dan keterampilan, berpakaian kemas, profesional dan mencerminkan imej seorang pendidik, berkomunikasi dengan jelas, sopan dan penuh keyakinan, memiliki kepribadian yang positif, mesra dan dihormati oleh murid serta masyarakat. Dan yang terakhir, mari kita lihat implikasi sahsiah guru cemerlang. Yang pertama, pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Guru sebagai ejen perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum menerapkan nilai-nilai toleransi, hormat menghormati dan semangat patriotisme dalam kalangan murid, mengajar kepentingan kebersamaan dalam mencapai kemajuan negara. Implikasinya, kita dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, menghindari perpecahan kaum dan memperkukuhkan identiti nasional. Yang kedua, pembentukan modal insan yang seimbang dan harmonis. Mendidik murid bukan sahaja dari segi akademik, malah dari segi sahsiah, emosi dan rohani. Menanam nilai-nilai murni, disiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid.
membantu murid mengembangkan potensi diri mengikut kecenderungan dan bakat masing-masing. Implikasinya, kita dapat melahirkanlah generasi yang cemerlang, berakhlak tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Yang ketiga, mempertingkatkan kemampuan profesional. Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui latihan serta pembelajaran berterusan, mengikuti perkembangan teknologi dan pendekatan pedagogi moden, serta bersedia untuk menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks. Implikasinya, kita dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta melahirkan murid yang lebih berkualiti. Yang keempat, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Guru yang cemerlang mengutamakan etika kerja tinggi, disiplin dan tanggungjawab, mengurus masa dengan baik serta menyelesaikan tugas dengan efisien, menjadi contoh teladan kepada murid dalam aspek integriti dan komitmen kerja. Implikasinya, kita dapat membantu meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan menjadikan sekolah sebagai institusi yang profesional dan berkualiti tinggi. Yang kelima, melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa. Guru terlibat dalam kajian tindakan untuk menambah baik teknik pengajaran, menjalin hubungan dengan pendidik di peringkat antarabangsa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi global dalam pembelajaran. Implikasinya, membantu meningkatkan daya saing sistem pendidikan negara serta menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Yang keenam, bersikap demokrasi. Guru memberi ruang kepada murid untuk menyuarakan pendapat dan idea, menggalakkan pemikiran kritis dan kepimpinan dalam kalangan murid, mengamalkan keterbukaan dalam menerima pandangan rakan sekerja, ibu bapa dan masyarakat. Implikasinya, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, interaktif dan menyokong kebebasan bersuara secara berhemat. Kesimpulannya, guru cemerlang adalah nadi kepada kecemerlangan sistem pendidikan dan pembinaan negara bangsa. Dengan sasiah yang terpuji, mereka bukan sahaja mendidik, malah membimbing serta membentuk kepribadian murid agar menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Peranan mereka sebagai pemupuk perpaduan, pembina modal insan serta pelaksana budaya kerja cemerlang menjadikan mereka aset berharga dalam kemajuan masyarakat. Justru, usaha memperkasakan profesion keguruan perlu berterusan kerana kejayaan pendidikan sesebuah negara bergantung kepada kualiti dan kepribadian guru yang mendukungnya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.